35 orang. Sempit-sempit dan mereka akan ditutupkan mata dan diikat tangan berjalan macam ni. Saya faham sekarang ni benda tengah berlaku kegilaan tau. Dia macam layar manusia macam super lembu yang diikat dan ditarik. Dia masuk dalam keadaan tutup mata dan dia pun tak tahu nak pergi mana. Dia pun masuk dalam bilik ni dalam keadaan pintu tu pintu besi sengaja dia tutup, gedegang bunyi tu. Dia letak kereta depan dia, pemain masuk seorang-seorang dan ada ni cerita dia angkat ada masuk kat sini. Masuk masuk ni. Masuk tak? Masuk ni. Yo. 35 orang. 35 orang. 35 orang. Masya-Allah. Semua masuk dalam ni 35 orang. Macam letak kendang lembu tu. 35 orang. Eksklusif Brother Muqtasim yang mana pernah jadi tahanan penjara ni, masuk saja dari pintu utama tadi, pertama kali akan masuk dalam kandang-kandang ni 35 orang. Sempit-sempit dan mereka akan ditutupkan mata dan diikat tangan berjalan macam ni. Lepas tu, dah lepas masuk tu, kita tengok macam mana keadaan dia. Dalam keadaan macam ni, dia bergarang ramai ni, dia akan ada satu kayu, ada elektrik, dia akan cucuk kat orang tu, cucuk. Selagi mana orang tu jerit, selagi tu dia akan cucuk. Sampailah orang tu kena seksa tanpa menjerit. Baru dia akan buka, dia akan letak kat sini, dia panggil party time. Kenapa party time? Sebab dia akan baring dengan semua orang tu dalam keadaan tidak berpakaian, bogil. Dan dia akan pijak, dia akan tumbuk, dia akan belasah. Berapa lama? 4 jam. Dan dalam keadaan tak mampu bayar tu, dan mereka akan perintahkan lari ke sana untuk pergi ke next station untuk dibelasah pula. Dan ini yang berlaku pada setiap tahanan yang masuk ke set Melaya.